makam Nabi Harun di Sinai. Mengapakah Allah melantik dua orang rasul pada waktu yang sama? Mengapa pula tentera Firaun tidak membunuh Nabi Harun ketika masih bayi? Ketakutan Firaun kepada anak-anak lelaki dari Bani Israel sehingga Firaun sendiri menguji anak angkatnya sendiri, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Apakah bentuk ujian itu dan benarkah Nabi Musa termakan bara api? He spoke with the Pharaoh. The Pharaoh refused. Sang raja dengan angkuh menolak dakwah Musa dan Harun. Suatu cabaran yang besar yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Allah memerintah Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun, sedangkan Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kairah, bandar terbesar di Mesir, dihuni lebih 19 juta orang penduduk. Islam berkembang di Mesir ketika era Saidina Umar Al-Khattab 8 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Tetapi di zaman Mesir purba, seruan agama tauhid dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa lari atas satu peristiwa pembunuhan kepada seorang Qibti daripada Firaun, Nabi Musa alaihissalam pergi ke Madian dan akhirnya baginda menetap di situ 10 tahun. Dan selepas itu barulah ada keinginan dan kerinduan Nabi Musa untuk kembali ke Mesir melihat keluarga dan ibunya yang masih berada di sana. Nabi Musa alaihissalam merentas Sinai buat kali kedua untuk kembali ke pangkuan keluarganya. Baginda menggalas amanah menyampaikan agama tauhid kepada Firaun. Tugas berat itu tidak dipikul sendirian. Baginda mendapatkan bantuan saudara kandungnya, Nabi Harun alaihissalam. Untuk tujuan itu, Baginda kembali ke pusat pemerintahan Firaun di Pi Ramesses. Ada kajian membuktikan Pi Ramesses, pusat pemerintahan Firaun zaman Nabi Musa, terletak di utara Mesir. Ia berada dalam daerah Kantir hari ini, lebih 150 km dari Kairah. Ramses kedua antara Firaun yang menjadikan kota Pi Ramesses pusat pemerintahannya. Malah, anak Ramses kedua, Firaun menebtah menggantikan bapanya di kota yang sama. Dua rasul bersaudara berdepan Firaun di pusat pemerintahan sang raja. Hari ini saya dibawa bertamu ke rumah seorang warga Mesir di Kairah. Peluang yang jarang diperolehi kerana budaya penduduk tempatan kurang mesra dengan keluargaman asing memasuki kediaman mereka. Keluarga ini adalah saudara kepada penterjemah kami. Pasca Arab Spring di Mesir membolehkan mereka berkumpul lebih kerap tanpa rasa bimbang. Kesabilan serta keamanan sungguh bermakna buat mereka dan penduduk Mesir yang lain. Sebagai penghuni di pusat bandar, mereka menerima kesan langsung sewaktu Mesir bergolak sekitar tahun 2011 hingga 2013. Komunikasi antara mereka terputus. Justru saat berkumpul seperti ini merungkai kebimbangan dan kerinduan lalu. Mungkin begitu juga perasaan Nabi Musa alaihissalam saat kembali ke pangkuan ibu kandung serta ahli keluarganya setelah 10 tahun menghilangkan diri. Dalam surah Al-Qasas ayat 33 hingga 35, Allah memperkenankan permintaan Nabi Musa alaihissalam mendapatkan bantuan abang kandungnya Nabi Harun alaihissalam untuk berdepan dengan Firaun.
Timbul persoalan, bagaimana Nabi Musa mempunyai abang? Bukankah setiap anak lelaki Bani Israel dibunuh oleh tentera Fir'aun? Syekh Abdul Sattar mengajar anak-anak kaum Badui membaca dan menghafal Al-Quran di Masjid Pusat Bandar St. Catherine. Mereka berumur antara 3 hingga 14 tahun. Pada zaman Nabi Musa, tiada anak lelaki dari Bani Israel mencapai tahap umur itu. Kelahiran mereka dinanti dengan bengis oleh tentera Fir'aun. Riwayat mereka berakhir sebaik saja dilahirkan. Justru bagaimana Nabi Harun hidup hingga dewasa. Nabi Harun alaihi salam adalah saudara kandung iaitu abang kepada Nabi Musa alaihi salam. Menariknya ketika Fir'aun menetapkan untuk membunuh setiap anak lelaki daripada Bani Israel, ramai pekerja-pekerja yang lelaki sudah berkurangan. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي. Nyawa Nabi Harun alaihi salam diselamatkan oleh polisi baru Fir'aun. Lalu Fir'aun buat satu polisi yang lain, apa dia? 1 tahun dibunuh, 1 tahun tidak dibunuh. Selang-seling sebegitu. Nah, jadi Nabi Harun alaihi salam telah terkena tahun yang tidak dibunuh. Sebelum kelahiran Nabi Harun dan Nabi Musa, pembunuhan anak lelaki Bani Israel dilakukan setiap tahun. Kesannya, bilangan tenaga kerja kaum lelaki Bani Israel semakin berkurangan. Oleh itu, Fir'aun menukar polisinya, anak lelaki Bani Israel dibunuh selang setahun. Nabi Harun lahir pada giliran anak lelaki dibenarkan hidup, berbeza dengan Nabi Musa alaihissalam. Perkuburan di kaki Gunung Sinai ini dikaitkan dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketika nanti sampai ke Mesir mohon kepada Nabi Harun untuk membantu baginda dalam berdakwah. Perintah itu menyebabkan 2 orang rasul dilantik berdepan dengan seorang Fir'aun dalam satu zaman. Binaan ini didakwa sebagai makam Nabi Harun alaihissalam. Semua insan diuji untuk meneguhkan keimanan, tidak terkecuali para Nabi dan Rasul, termasuklah Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika diuji dengan berbagai ujian oleh Allah, maka Nabi Musa amat perlukan seorang yang amanah, bertanggungjawab dan memiliki kelebihan, yakni abang kandungnya sendiri, Nabi Harun alaihissalam, yang berkelebihan dalam berhujah dan menegakkan kebenaran. Penduduk tempatan mendakwa ini makam Nabi Harun alaihissalam. Namun, terdapat sebuah lagi makam baginda di negara Jordan. Tiada ayat Al-Quran atau hadis menentukan lokasi sebenar Nabi Harun alaihissalam disemadikan. Yang pasti, terdapat rahsia mengapa Nabi Harun dipilih membantu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun itu lebih dicintai oleh Bani Israel banding dengan Nabi Musa. Kenapa? Kerana Nabi Musa itu keluar daripada bumi Mesir. Adapun Nabi Harun tidak keluar daripada bumi Mesir. Yang ketiga, Nabi Harun dikatakan lebih fasih dan lebih pandai berbicara dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam terselamat dari dibunuh setelah dihanyutkan oleh ibunya ke Sungai Nil hingga masuk ke pekarangan istana Fir'aun. Walaupun baginda diterima sebagai anak angkat, kehadiran baginda masih tidak disenangi kerana baginda berketurunan Bani Israel. Ada riwayat menyatakan Nabi Musa pernah menarik janggut Fir'aun ketika baginda masih bayi. Fir'aun menafsir perbuatan Nabi Musa itu sebagai ancaman untuk membunuhnya.
Ketakutan Firaun kepada anak-anak lelaki dari Bani Israel sehingga Firaun sendiri menguji anak angkatnya sendiri, iaitu Nabi Musa alaihissalam, yang masa kecil ketika itu diletakkan pertama susu, yang kedua bara api, yang ketiga emas untuk dipilih. Dalam riwayat lain, Firaun dikatakan meletak buah kurma dan bara api. Jika Nabi Musa tidak merangkak ke arah bara api dan memilih bahan lain yang diletak oleh Firaun, ia menunjukkan Nabi Musa bakal mengancam kedudukan bapa angkatnya dan Firaun tidak ragu-ragu untuk membunuh baginda. Malaikat Jibril alaihissalam mengalihkan cara merangkak Nabi Musa, bukan pergi ke emas tetapi pergi ke bara api dan memakan beberapa bara api itu dan dimasukkan ke dalam mulut sehingga akan mencederakannya. Lalu sebab itulah sebahagian ulama mengatakan kepetahan Nabi Musa itu sedikit berkurangan. Peristiwa itu dicatatkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Kisah Para Nabi dan Rasul. Nabi Harun membantu adiknya menyampaikan risalah dakwah dengan lancar kerana mereka berdepan seorang raja yang berpengaruh. Sedangkan Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan dan itu sebagai suatu cara untuk menindas, untuk menzalimi dan menekan bangsa Bani Israel ketika itu. Ramses II dianggap sebagai Firaun zaman Nabi Musa alaihissalam kerana pengaruh dan keteguhannya menjuarai peperangan di Libya, Palestin dan Syria. Dia juga digelar Ramses yang Agung. Ramses II hidup dalam dinasti ke-19, antara dinasti di era emas kerajaan Mesir Purba. Malah dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Apabila diseru kepada agama mentauhidkan Allah, bermakna tidak ada lagi penyembahan ataupun penghormatan yang tinggi kepada Firaun. Sebab itulah Firaun sangat-sangat marah, malah mengancam Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun dan menuduh Nabi Musa terutama sekali melakukan sihir kepada Bani Israel. Ketika dua rasul bersaudara itu berdepan Firaun, Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizat tongkat bertukar menjadi ular serta mukjizat tangan yang bercahaya. Malangnya, mukjizat itu tidak menundukkan ego Firaun. Malah dia menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai tukang sihir. Firaun sendiri mengungkit-ungkitkan tentang dulu pernah Nabi Musa diasuh, dijaga dan dibela oleh Firaun dengan segala kemewahan dan segala penjagaan. Walau bagaimanapun, Nabi Musa mengatakan memang itu adalah suatu jasa yang baik, tapi mengajak orang untuk menyembah sesuatu yang selain daripada Allah, itu adalah satu kesyirikan yang nyata. Raja-raja Mesir Purba menyembah berhala sebagai Tuhan dan mempercayai Tuhan-Tuhan itu adalah kelahiran semula raja yang telah mati. Ramses II juga percaya konsep yang sama pada peringkat awal sebelum dia mengangkat diri sendiri sebagai Tuhan. Malah dia membina patung-patung gergasi menyerupai wajahnya. Kepadatan penduduk Mesir dicatat lebih 97 juta orang. 75% daripada jumlah itu adalah warga muda berusia bawah 25 tahun. Oleh itu, Mesir tersenarai antara negara paling ramai warga negara muda. Mesir berdepan cabaran mencipta peluang kerja baru serta cabaran mewariskan kemahiran tradisi lama kepada generasi mudanya. Menenun permaidani buatan tangan antara tradisi lama Mesir yang turut menyumbang pada ekonomi negara itu. Dikatakan nilai permaidani buatan tangan dari benang sutera berharga hampir RM1,5 juta. Bukan mudah sebenarnya untuk hasilkan permadani buatan tangan yang memerlukan masa dan kreativiti yang cukup tinggi. Ada pekerja
yang mampu untuk hasilkan 45 not dalam masa 1 minit saja. Ada juga yang digunakan kemampuan memori fotografi. Mereka tak ada sebarang gambar di depan, hanya ingat apa yang hendak diusahakan di hadapan ini. Jadi dengan hafalan minda, mereka mampu terjemahkan sesuatu yang cukup indah di hamparan permadani yang cukup mengagumkan. Saya juga tertarik dengan permadani ini yang mana keluasannya sekitar 15 kali 22 kaki, dan juga kalau kita melihat kepada bentuknya ataupun warnanya memang lusuh dan berdebu, tapi kalau dibasuh semula akan naik cantik. Dan juga dengan tekstur yang menarik, corak yang eksklusif, ia telah pun mengambil masa selama 5 tahun untuk disiapkan dengan bantuan seramai 15 orang pekerja. Dengan saiz sebegini, dengan rekaan ataupun sulaman yang sungguh cantik, ia mampu dijual pada harga RM50,000. Permaidani ini ditenun menggunakan benang biasa seperti benang dari bulu biri-biri. Ia dihasilkan bersama tenaga muda yang berkemahiran. Sekolah menenun Akhenaton berlatih anak-anak muda menguasai seni penghasilan permaidani yang berkualiti. Sekolah ini diasaskan oleh sebuah keluarga tempatan. Mereka bermula dari sebuah kedai permaidani kecil. Baik, ini permaidani sutera. Yang saya difahamkan, sutera lah yang paling mahal dalam kategori permaidani. Dan juga untuk siapkan setakat ini saja memerlukan masa selama 2 bulan. Jadi untuk siapkan sepenuhnya tempahan ini dijangka akan siap selama dalam tempoh 2 tahun. Sekolah menenun ini terus berkembang hingga memiliki 3 buah cawangan lain yang diiktiraf oleh kerajaan Mesir. Selain melatih pelajar muda, permaidani yang terhasil dijual kepada pembeli tempatan dan pelanggan dari luar negara. Akhirnya saya jumpa permaidani yang paling mahal di galeri ini, sutera, yang mana harganya sekitar RM400,000 dan ia mengambil masa selama 4 tahun untuk disiapkan. Sutera beratus, sutera. Impressive. It's a very nice one. It's one of our masterpieces here. Sekolah menenun ini berjaya memindahkan tradisi lama Mesir kepada generasi mudanya. Sebaliknya, Nabi Musa dan Harun tidak mampu mengubah akidah Fir'aun yang sombong dan angkuh. Namun, Rasul dua beradik itu telah menyempurnakan amanah mereka. Adalah suatu cabaran yang besar yang dihadapi oleh Nabi Musa AS ketika Allah memerintah Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala segalanya ditunaikan oleh Nabi Musa dengan jayanya dan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masakin Giza, sebuah kawasan penempatan tidak jauh dari piramid Tresor di Mesir, adalah persinggahan terakhir saya hari ini. Ibu kepada abang ipar penterjemah kami bertungku lumus di dapur menyiapkan sajian tradisional iaitu nasi berempah yang digulung dengan daun anggur atau gobis dikenali sebagai mashi. Juadah ini agak remeh untuk disediakan. Oleh itu, mashi biasanya dihidang pada hari-hari tertentu sahaja seperti menyambut Ramadan dan ketika hari raya. Nikmat bersama keluarga lebih dihargai setelah merasai pengalaman terpisah akibat pergolakan The Arab Spring sekitar tahun 2011 hingga 2013 di Mesir. Air tangan si ibu mengeratkan lagi silaturahim keluarga ini. Begitu jugalah tautan kasih keluarga Musa alaihissalam setelah 10 tahun mereka terpisah.